daripada sisa kulit durian menjadi cat litter. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari SMK Sultan Abdul Jalil, Kluang Johor, Malaysia. Berdasarkan sinadharian.com, lebih 78% kediaman di Malaysia memiliki kucing. Inovasi durian cat litter merupakan alternatif mesra alam yang membeli pasir pasaran menerusi kos bahan mentah yang rendah daripada sisa kulit durian. Keupayaan serapan bau organik yang lebih efektif serta struktur pelet berserat tinggi yang lebih kukuh dan bebas habuk. Menurut Profesor Teknologis Dr. Rosnah Samsudin, Profesor di Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan, Fakulti Kejuruteraan UPM, lambakan kulit durian menjadi sampah dan menyebabkan pencemaran alam sekitar kerana sifatnya lama terlerai dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Inovasi ini mendukung 4 SDG iaitu SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action dan SDG 15 Life on Land. Metodologi projek kami menggunakan engineering design proses. Fasa pertama ialah fasa tanya, di mana kami mengenal pasti masalah lambakan kulit durian yang mencemarkan alam sekitar serta mengkaji ciri-ciri yang diperlukan untuk menghasilkan pasir kucing organik yang mempunyai kadar penyerapan yang tinggi serta mesra alam. Seterusnya, fasa sumangsaran, iaitu kami membincangkan tentang potensi kulit durian dan merancang langkah-langkah untuk penghasilan durian cat litter. Kemudian, pada fasa cipta, kami membuang bahagian kulit durian yang tajam serta merendam kulit durian dengan garam dan soda bikarbonat. Kemudian, kami menjemurnya selama 3 hari dan mengisarnya sehingga halus. Selepas itu, kami menjalani fasa uji dengan menguji kadar penyerapan serta membandingkannya dengan pasir kucing komersial. Akhir sekali, fasa komunikasi, iaitu kami membentangkan hasil inovasi kami melalui poster dan pembentangan ini. Inovasi pasir kucing mesra alam ni turut menyokong SDG 3 iaitu Good Health and Wellbeing. Produk organik ini bebas daripada habuk silika berbahaya yang sering ditemui dalam pasir komersial. Hal ini menjamin kesihatan sistem pernafasan yang lebih baik untuk haiwan dan pemiliknya. Durian cat litter mendukung SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Durian cat litter memanfaatkan sisa kulit durian dalam bentuk yang lain untuk mengurangkan pembaziran terhadap sumber bahan asli seperti pasir dan pokok. Selain itu, durian cat litter juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan mentah baru. Sumber semula jadi digunakan secara optimum dengan memastikan sisa-sisa tidak dibazirkan. Durian cat litter juga menyokong SDG 13 iaitu Climate Action. Durian cat litter dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dari sisa organik. Kulit durian yang tidak digunakan kebiasaannya akan mereput dan melepaskan gas metana. Dengan adanya durian cat litter, ia dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Hal ini juga telah menyokong gaya hidup rendah karbon. Akhir sekali, durian cat litter juga mendukung SDG 15 iaitu Life on Land. Durian cat litter mengurangkan lambakan sisa organik di tapak pelepusan. Selain itu, kulit durian juga menghasilkan bau yang kurang menyenangkan sekiranya tidak diproses. Bagi mempertingkatkan lagi kualiti produk ini pada masa hadapan, 2 cadangan utama telah digariskan. Pertama, penggunaan mesin pengering komersial. Proses pengeringan perlu dinaik taraf menggunakan mesin komersial bagi mengawal kadar kelembapan produk di bawah 10% secara tepat. Langkah ini bukan sahaja dapat mempercepatkan proses pengeluaran, malah berkesan dalam menghalang pertumbuhan kulat yang berbahaya. Kedua, penambahan enjel penggumpal organik. Formulasi produk dicadangkan untuk ditambah dengan 5 hingga 10% bahan organik seperti tepung ubi kayu. Penambahan ini bertujuan menghasilkan gumpalan yang lebih padat dan kukuh sekaligus memastikan sisa air kecing kucing mudah dicedok tanpa pecah. Kesimpulannya, durian cat litter mempunyai kadar serapan cecair yang sama seperti cat tofu di pasaran. Malah, ia mempunyai masa serapan yang lebih pantas. Namun, produk ini mengambil masa yang sedikit lebih lama untuk menggumpalkan cecair berbanding dengan cat tofu di pasaran. Walau bagaimanapun, durian cat litter mempunyai potensi yang amat besar kerana setelah beberapa hari digunakan, ianya tidak berkulat dan tidak mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti pasir kucing lain yang ada di pasaran.